1083 ataupun EPPD 2023 ni ada lebih kurang 13 topik, dan 7 topik yang pertama adalah untuk main exam dan juga quiz. Untuk main exam dan juga quiz. Manakala 7 topik yang terakhir, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 topik yang terakhir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni ialah untuk final exam. Lazimnya begitulah. Dan juga ada beberapa juga akan dibuat ambil untuk tujuan quiz. Kalau lebih kurang begitu. Lazimnya begitulah setiap semester. Kalau ada perubahan kita akan maklumkanlah. Untuk khusus APPD 1083 dan khusus ni sebagaimana yang saya sebut tadi, khusus ni taraf dia ialah wajib, dia ada teras. Sekarang dia guna nama teras fakulti. Ataupun kalau kod yang lama tu EPPD 2023 dia adalah khusus, nama dia khusus wajib, WF, wajib fakulti. Wajib ambil dan wajib lulus. Sekurang-kurangnya grade D+ untuk awal lulus bagi khusus ni. Dari segi itu sinopsis. Sinopsis ialah ringkasan topik tadi. Anda boleh baca, dia merangkumi 13 topik, memang sangat banyak. Dan sangat mencabar jugalah untuk anda kuasai, untuk anda faham. Dan final exam dan mid exam tu dia lebih kurang sama je berat dia. Okey, dari segi keperluan khusus, kalau anda lihat perkara yang ketujuh ni, kalau anda lihat pada perkara yang ketujuh, ialah di situ berdasarkan peraturan UKM, saya nak ingat awal, saya ingat benda ni. Khusus ni kita ada apa yang dinamakan sebagai penasihat akhir ataupun peperiksaan akhir. Khusus ni dia ada final exam. Final exam secara bersemuka, secara pelik Dewan Peperiksaan. Anda perlu hadir, dan dia akan buat pada minggu peperiksaan lah. Selepas habis minggu kuliah, selepas habis semester. Okey, tetapi peperiksaan akhir semester dia tidak automatik untuk semua pelajar. Tak semua pelajar dibenarkan ambil peperiksaan akhir semester. Untuk ambil peperiksaan akhir semester dia syarat dia. Anda pertama dah tentulah mesti mendaftar kan. Tak mendaftar tak boleh ya. Kalau anda mendaftar, tidak semestinya anda dibenarkan untuk mengambil peperiksaan pertengahan, peperiksaan akhir semester tu. Kenapa? Untuk ambil peperiksaan akhir semester ada keperluan 70% ni. 70%. Saya ulang benda ni supaya saya tak nak ada pelajar terkejut nanti. Anda mesti memenuhi keperluan 70% keperluan khusus. Bukan markah bukannya markah 70%, bukan. Ini bukan markah, tak ada kaitan dengan markah mid, markah quiz dan sebagainya. Dia adalah komitmen anda, penglibatan dalam kelas. Penglibatan dalam kelas itu pun dia umum, bergantung macam mana kelas tersebut bergantung pada macam mana kelas tersebut dilaksanakan. Okey, saya terlupa satu hal. Okey, untuk kelas ni, untuk kelas online saya selalunya attendance akan diambil secara automatik dengan menggunakan smart attendance smart attendance that recorded by team lah. Team akan ikut anda punya kehadiran berdasarkan anda punya email UKM. That's why saya pesan sila login dengan menggunakan email UKM sebab direkodkan berdasarkan nombor meter. Tidak mudah untuk saya kenal dah pasti. Jadi kalau anda sepanjang kelas anda terkeluar, jangan risau, masuk balik. Sebab tim akan rekodkan waktu masuk dan waktu keluar. Kalau terputus anda keluar masuk, katalah sebagai contoh anda terputus 10 kali, akan ada rekod keluar masuk tu in out 10 kali. In 10 kali, out pun 10 kali. Jadi dia akan catatkan masa dengan tepat. Jadi that's why pastikan anda login dengan menggunakan email UKM. Kalau tak nanti tim tak akan rekodkan anda punya kedatangan. Saya akan lihat pada list yang dikeluarkan yang saya download di situ. Okay, that's why tak perlu scan lah, tak perlu anda scan apa-apa kat sini. Saya akan
tunjukkan berdasarkan tim. Begitu juga kalau tidak pun saya boleh baca. Saya boleh baca apa ni? Kalau saya boleh share, saya share mana? Okey. Saya boleh share mana tim? Jadi saya rasa semua dah maklum lah pasal ni kan. Kalau kita mana pula tim saya? Okey. Kalau lihat kat sini, kalau anda login dengan menggunakan Teams, email UKM, dia akan keluar nama penuh macam ni. Jadi mudah. Kalau saya untuk Teams nanti dia akan listkan nama penuh ni dan dia akan tunjukkan juga nombor metrik kat situ. Saya rasa ada macam sini kan, Anis Zulaika A2188801. Dan begitu juga yang lain lah. Dia akan tunjukkan ada apa ni, email A219028. Bila tim print attendant, dia akan print nombor metrik tersebut dengan dan juga masa login dan log out. Jadi sama mudah untuk saya tulis anda punya kehadiran. Kalau anda gunakan nama-nama lain, dia akan keluar, dia tak akan keluar nama-nama penuh ni. Dia tak akan keluar nama-nama penuh. That's why pastikan anda gunakan email UKM. Okey, saya rasa semua gunakan semua gunakan email UKM. That's good. Okey, dari segi kehadiran di kelas, saya akan ambil tanda lah. Anda perlu scan QR code ataupun ini scan QR code lah. Saya akan share QR code. Anda perlu scan gunakan telefon. Saya assume semua pelajar ada telefon bimbit. Kalau pelajar yang tak ada yang telefon pintar, bukan telefon bimbit, telefon pintar yang terkini lah. Yang ada skrin besar tu kan, yang boleh scan dan sebagainya. Kalau tak ada, payah nanti untuk anda scan anda punya attendant tu. Okey, kenapa attendant ni penting? Kenapa attendant ni penting? Attendant ni penting sebab attendant juga adalah merupakan salah satu syarat untuk anda boleh ambil peperiksaan akhir. Contoh kat sini, just kalau online saya nak untuk saya set bila anda masuk, sistem akan alert saya. Sistem akan alert, dia akan ada notification lah. Ada student yang masuk, dia akan report anda punya kemasukan. Kalau tak ada, saya tak akan dapat notification. That's why saya pun pelik kalau ada pelajar kata dia tak boleh masuk kan. Kalau dia nak masuk, saya tahu bila pelajar tersebut akan masuk. Dia akan bagi saya alert dekat bahagian attendee ni. Saya kena accept lah untuk pelajar tersebut. Okey, kita balik pada kita punya performa tadi. Balik pada performa. Sekejap share screen. Share screen. Okay, that's why salah satu 7% keperluan tadi, ia mestilah kehadiran lagi apa? Kuliah, ujian atau pengantaran tugasan. Dia ada 3 tu. Lebih kurang lah, itu detail lah. Kehadiran kuliah, ujian dan sebagainya. Jadi dalam macam mana nak kira 70% tu? Tergantung pada, kalau nak lihat satu-satu, tengok kehadiran dia. Berapa kali pelajar datang. Kalau nak kira mudah, kalau kelas tu 10 kali, pelajar tu kena hadir 7 daripada 10. 7 per 10. 6 per 10 kurang daripada 60%. Bawah 70%, maksudnya pelajar tersebut tak boleh menduduki peperiksaan. Itu dalam konteks kehadiran. Itu yang ada pelajar dia akan
dia akan ditahan, ditahan daripada dilarang mengambil peperiksaan akhir. Pelajar yang dilarang mengambil peperiksaan akhir, saya nak bagi tahu, automatik pelajar tersebut akan digagalkan. Itu berlaku pada satu. Ada beberapa pelajar telah pun digagalkan kursus tersebut walaupun kehormat dia lulus, sebab dia tidak hadir exam dan dia tidak memohon pengulangan. Maknanya tidak hadir tanpa sebab lah, automatik dia gagal walaupun kehormat dia adalah lulus. Itu saya nak maklum, apalagi kalau dia pelajar yang ditahan daripada menduduki peperiksaan, automatik dia gagal kursus tersebut. Itu sebagai peringatan. Dan juga dia ambil kira, adakah awak mengambil ujian. Kursus tu ada ujian, ada. Ambil tak ujian? Kena ambil. Tak ambil ujian, hilang 70% tu. Ini bukan markah, markah ujian berapa tak kisah. Kita tak lihat markah, kita lihat komitmen. Kuis. Berapa kuis yang pelajar kursus tu ambil? Kata kursus tu buat 4 kuis. Anda akan ambil sekurang-kurangnya 7%, sekurang-kurangnya 3/5 lah. 3 daripada 4 kuis. Kalau ambil 2 saja, sebab dia lebih hanya 50%. Ada kemungkinan anda akan dilarang menduduki peperiksaan akhir. Jadi saya nak bagi peringatan pada perkara tersebut. Setiap semester ada je pelajar-pelajar yang dilarang. Mungkin saya boleh share lah. Ada pelajar yang tak hadir, dia mohon penangguhan. Kami akan proses permohonan dia. Tapi itu belum tentu lagi permohonan tu diluluskan. Dalam keadaan biasa, kalau dia cukup syarat memenuhi peraturan, permohonan tersebut akan diluluskan. Jadi pesara yang berkaitan akan diarahkan untuk membuat soalan exam gantian untuk pelajar tersebut. Tapi ada kes juga permohonan dia tidak diterima. Sebab alasan yang diberi tak munasabah, situasi dia tidak munasabah. Dan baru ni dia nak share kat awak, saya harap benda ni tidak berlaku. Pelajar ni dia kata dia ada kematian kan. Dia ada kematian. Kebetulan saya ada kat situ dan dia pun dah hadir lewat 30 minit. Saya awak maklum kan, kalau lepas 30 minit pelajar tak boleh masuk dalam dewan lagi. Jadi pelajar tu dah lewat, jadi dia kata ada urusan kematian. Kami nasihatkan dia untuk buat permohonan lah. Kita proses. Bila kita proses permohonan tu, kematian tu ialah kematian yang bukan saudara terdekat. Jadi pelajar tu tak dibenarkan untuk mengambil peperiksaan. Dia boleh mohon tapi tak dibenarkan. Dan begitu juga ada kes pelajar tu pergi bercuti. Dia pergi bercuti pada minggu depan pun sebab atas situasi tersebut, alasan tersebut alasan tersebut ditolak. Jadi berhati-hati. Kalau sakit mesti ada MC yang berdaftar. Hospital kerajaan atau kena ada cop dan sebagainya. Kalau ada MC tu pun contohnya katalah dia ada MC yang ditolak. MC itu mesti meliputi tarikh di mana exam tu berjalan. Katalah hari tu dia sakit. Hari tu mungkin dia sakit betul, tapi dia tak ambil MC. Dia ambil MC besok. Bila dia ambil MC besok, MC tu start besok lah. Jadi katalah tarikh exam dia hari ni 16 bulan. Tapi MC katalah exam semalam 15 bulan. Tapi MC dia 16 bulan. Tak konsisten. Jadi MC tersebut juga ditolak. Jadi dia tak akan diberi grade E. Dalam final exam, dia dapat grade E, masa automatik dia gagal kursus tersebut. That's why sangat penting awak consult awak punya pesara. Dan ini berlaku untuk semua kursus. Berlaku untuk semua kursus. Jadi jangan ambil mudah mengenai kehadiran, terutamanya semasa peperiksaan. Kalau boleh beri keutamaan pada waktu kuliah dan juga pada waktu peperiksaan. Abaikan yang lain. Aktiviti dan sebagainya. Aktiviti itu penting, aktiviti persatuan penting, aktiviti badan seragam penting, aktiviti sosial itu penting. Memang penting. Tapi bila bertembung dengan kuliah, bertembung dengan exam, saya rasa awak sewajarnya beri fokus pada exam yang sedang awak ikut. Exam tu dia berlangsung sekali je. Tak belum tentu lagi anda boleh dibenarkan untuk ambil exam ulangan. Okey, itu dia punya perkara ni saya akan bagi peringatan lah. Kalau pelajar yang tak hadir nanti, selalunya kelas saya, sebab attendance saya akan setiap minggu. Pelajar yang tidak hadir, saya bagi peringatan. Pelajar yang tak hadir, kalau hadir dia tak memuaskan. Katalah selalunya kita buat exam minggu, paling lewat katalah minggu yang ke-10 kita punya exam. Saya akan lihat attendance dia mungkin 8 minggu pertama, 9 minggu pertama. Kalau kehadiran dia tak memuaskan, kurang 50%, tak memuaskan, atau kurang 10%. Dalam banyak-banyak tu dia kali. Selalunya pelajar ni saya akan panggil untuk saya tanya apa masalah dia. Sehingga pelajar datang beri penjelasan, saya akan tahan dia daripada menduduki peperiksaan ujian lah.
Sebab kalau pelajar ni tak ditegur, dia akan berterusan sampai final. Bila berterusan sampai final, selalunya pada final tu kita akan block dia. Sebab kita tak nak nanti sebab anda punya skrip jawapan exam akan diaudit, ada pihak yang audit. Jadi saya kena pastikan kami percaya juga perlu pastikan peraturan tersebut dikuatkan. Jadi tolong jangan ambil mudah kuliah. Sebab benda ni sekejap je, hanya 14 kali kuliah saja. Okey, jadi keutamaan tu mesti pada kuliah dan juga pada peperiksaan. Sebab dia masa depan awak kan. Jangan ambil mudahlah perkara ni. Okey, itu dari kepulangan khusus ada dalam performa. Sila baca performa tersebut. Okey, masa perkara khusus. Okey, kaedah penyampaian. Kita hanya ada kuliah dan tutorial saja. Kuliah tutorial mungkin saya akan buat dalam kelas jugalah. Saya akan pilih beberapa soalan pada kesempatan. Kita akan bincangkan tutorial tersebut. Maksudnya tidak ada masa lagi, tidak ada waktu lain untuk tutorial. Waktu saya akan ambil bahagian daripada waktu kuliah ni. Tutorial tu maksudnya saya perlu buat dan saya perlu tunjuk. Saya akan tunjukkan nanti contoh latihan, jika banyak jabatan untuk mendapatkan jawapan. Okey. Itu kaedah penyampaian. Dan anda akan grade anda akan ditentukan sama ada A ke B ke C ke D sampai E, akan ditentukan berdasarkan tugasan, ataupun tugasan ni pun lebih kurang kuis lah. Tugasan, ujian bertulis dan juga peperiksaan dan juga peperiksaan akhir. Dan juga peperiksaan akhir. Itu untuk 3 elemen ni. Dan setiap ni pemberat dia berbeza-beza. Tugasan dan kuis, kita tak ada tugasan, kita ada kuis. Selalunya saya akan buat kuis yang online. 20%. Ujian bertulis, mid exam. Inilah mid exam, 20%. Final exam pun 40%. 40%. Okay, jadi sebelum anda jumpa final exam, sebelum anda jumpa final exam 40% ni, final exam sikit je. Final exam tu 40% je. Daripada 100, 40 markah je. Sebab soalan ni pun susah. Kebanyakan markah datangnya daripada penilaian berterusan. Penilaian berterusan tu apa? Dua ni. PB. Penilaian akhir, PA. Jadi ini maksud aktiviti kita dalam kuliah. Yang dinamakan pilihan berterusan itu tugasan, kuis dan juga ujian sangat penting. Sangat penting. Sebab markah dia 60%. Anda boleh dapat maksimum 60 markah. Kalau anda dapat rendah kat sini, cabaran dia semasa final exam sangat tinggi. Anda kena berusaha sangat bersungguh-sungguh untuk penuhi dua set ni. Untuk memenuhi penilaian berterusan dan juga penilaian akhir. 60% dan 40%. Daripada 60%, 20% daripada kuis, 40% daripada mid exam. Kita ada mid exam. Kalau final exam hanya sekali saja berjadual. Akademik akan tentukan dia punya jadual. Anda perlu hadir ke dalam dewan. Dan lazimnya ujian ni saya akan buat bersemuka lah. Saya akan ambil salah satu waktu kuliah untuk buat exam tersebut. Bentuk soalan, berapa soalan dan sebagainya, ada objektif. Itu kemudian saya akan bincangkan dalam kelas nanti. Okey, ada soalan setakat ni? Ada pertanyaan? Ada soalan? Boleh reply? Ada atau tak ada soalan? Tak ada, Doktor. Okey, kalau saya tanya tu boleh reply, saya tahu anda dengar apa yang saya cakap. Kalau ada ke tak ada soalan ke, anda just reply ada ataupun tak ada. Okey, lanjutan daripada ni, PB, sebentar nanti saya akan ulang jugalah
dalam kelas daripada masa ke semasa untuk anda faham. Saya rasa anda pun dah tahu ni. Okay, untuk PB, okay, setiap PB ni dia ada markah lulus dia. Perkara ni walaupun dia berat, tapi itulah peraturan dia. Okay, markah lulus untuk PB dia mesti separuh. Daripada 30, anda bisa dapat 30%. 30 per 60. 50% markah dia. Bagi 30 apa silap saya tulis. Dia mesti 50%. 50% maksudnya 30 per 60 lah. Sama dengan 50%. 50%. Apa ni apa ni untuk PB. Untuk apa ni untuk PB. Jadi untuk pilihan putusan, kuis dan ujian, total markah mestilah tak kurang daripada 60. So, markah penuh dia total markah tak boleh kurang daripada 30. So, markah penuh dia 60. Bawah daripada begitu, anda dianggap sebagai gagal pilihan putusan. Manakala bagi penilaian akhir, markah lulus dia, markah penuh 12, 40, markah penuh ialah 12. 12 per 40 ataupun lebih kurang 30%. Lebih kurang 30%. Ini saya akan maklumkan daripada masa ke semasa mengikut kesesuaian, utamanya pada minggu peperiksaan nanti, supaya anda tahu anda punya berapa khidmat. Lazim saya akan maklumkan pada pelajar berapa anda punya khidmat sebelum anda ambil peperiksaan panjang. Lambat atau cepatlah, bergantung pada keadaan atau bergantung pada situasi. Itulah yang menjadi sekatan yang ada perkara itulah yang kami pertimbangkan supaya anda jelas apa yang saya nak sampaikan. Menyebabkan setiap pensyarah dia tak boleh ambil pelajar ramai. 70 tu pun dah ramai untuk satu set. Lalunya pensyarah dia ada 2 set. Belum dah ada 140. Belum lagi pelajar UKMI, pelajar hujung minggu yang di mana pensyarah tu mengajar. Pada saya semester ni saya ada lebih kurang awak ada berapa? Awak ada 50, 50, 60, 40. Saya ada 200 pelajar. Saya ada 200 pelajar pada semester ni. 200 pelajar yang saya perlu uruskan dia punya PB dan PA dia. Dan saya perlu keluarkan penilaian putusan. Bayangkan macam mana nak marking 200 dalam masa 2 minggu kan. Selalunya minit exam lebih kurang sama je masa dia. Dan saya kena umumkan peperiksaan, kena marking, kena kira grade, kena check grade dan umumkan secara online. Sebab kita kelas online kan di UKM Follow dan sebagainya. Dalam masa yang dalam masa yang telah ditetapkan. That's why bilangan pelajar tak boleh melebihi. Kalau dalam kes-kes tertentu macam set yang kedua tu, itu tak boleh elak lah tu. Tak puas fikir, tak boleh elak. Nak buka set, tak ada siapa nak ajar, tempat pun tak ada. Tempat semua dah penuh. Kita kena kurangkan beban dia, kena ambil kursus dia yang lain, bagi dekat pensyarah yang lain. Supaya pensyarah tu nanti dia boleh menanda dengan aman, terutamanya. Belum lagi keenam pelajar kan. Kalau pelajar ramai tu nanti tekanan dia masa dia grading nanti. Takut dia tersilap bagi grade, sebab pensyarah pun dia boleh stres. Nanti bila pensyarah tu tersilap bagi grade, pensyarah tu akan dikenakan tindakan. That's why kat situ lah kami perlu mengawal, perlu menguruskan bilangan pelajar. Kami bukannya halang tak tentu pasal. Ada sebab ada sebab-sebab yang tak dapat dielak. Kalau boleh kami apalagi kalau pelajar pensyarah tu bersetuju kan. Tapi sebab ada tekanan dia. Ada keadaan tidak mengizinkan. That's why saya perlu berhati-hati dalam ni supaya setiap pelajar tidak ada kesilapan bila masukkan grade. Okay, ini antara dan perkara ni dia terguna pakai untuk kursus, hampir semua kursus. Tapi mungkin 50%, 30% ni mungkin berbeza-beza ikut kursus. Sebab begitu juga markah PB, PA ni pun berbeza-beza. Dia bergantung pada itu. Tapi untuk kursus ni dan juga kursus matematik, pasti dia punya pemberat dia sama, agian dia sama, keseimbangan dia sama dari segi PB dan PA. Jadi kita hanya ada tugasan, saya akan maklumkan topik mana, ujian kita akan bincang, waktu kuliah mana saya akan buat pada waktu kuliah, kalau boleh. Pada waktu kuliah macam mana bentuk soalan, berapa soalan, apa topik, semuanya saya akan maklumkan, nanti. Begitu juga peperiksaan akhir akan dibuat secara bersama. Jadi fokus dia, strategi dia, kalau semester lepas saya ada saya mengajar statistik juga semester lepas, tapi pelajar yang lain, pelajar yang dapat
dapat A, yang grade yang tinggi ni, A minus ni, kebanyakan pelajar ni dia dah skor pada PB. PB dia memang sangat tinggi. Daripada 60 tu dah dapat 55, 56, hampir markah penuh pun ada. Saya rasa markah penuh ada, 60 pun 60. Jadi untuk final exam, dia hanya perlu maintain saja. Dia hanya perlukan lebih kurang 20 markah, 25 markah daripada 40 tu untuk dapatkan A. Jadi kebanyakan saya nampak strategi pelajar yang dapat A, pattern dia begitu. PB dia memang tinggi. PB dia memang tinggi, jadi final exam dia final exam dia kurang markah, dia hanya perlukan separuh saja mungkin untuk dapat A tersebut. Sebab final exam ni dia susah sebab dia meliputi kursus-kursus yang lain. Awak akan jumpa soalan di mana pensyarah lain buat soalan tersebut. Pensyarah tu tak pengajar awak tak belajar dengan pensyarah tu, awak tak tahu dia punya style macam mana. Awak akan tengok soalan dia. Macam juga sebab saya akan semua soalan tu akan dilihat oleh pelajar-pelajar yang lain. Itulah level susahnya soalan final. So awak akan lihat soalan-soalan, mungkin soalan pattern saya awak dah boleh agak sebab masa PB ya, masa ujian quiz, sebab awak dah lihat saya punya soalan latihan. Tapi final exam tak boleh agak sebab dia bergantung pada siapa yang buat soalan tersebut. Okey, itu untuk peperiksaan akhir. Okey, ni topik tadi yang telah saya share tadi. Kita ada topik 1 sampailah topik yang ke-13. Dia akan menentukan berapakah anda punya grade. Okey, itu saya rasa yang berkaitan dengan performa. Performa ni macam perjanjian lah. Apa yang saya perlu laksanakan. Ada apa soalan? Anda faham pada konteks penilaian? Okey, terima kasih pada yang respon. Anda faham pada konteks penilaian. Okay, walaupun suka saya maklumkan kursus-kursus yang bersifat teras fakulti ni, kita ada Maths, Stat, Prinsip Ekonomi, Prinsip Perakaunan. Kursus ni dia akan ada pada setiap semester. Dia akan ada pada setiap semester. Jadi dia membuka ruang pada pelajar yang ingin mengulang ataupun pada pelajar yang gagal. Cuma anda kena usahalah, jangan putus asa. Sem depan pun ada lagi. That's why itulah jalan terakhir lah. Kalau saya nak sebut nanti, kalau ada pelajar itu dah clash tu tak boleh masuk, ni tak boleh masuk, saya berheran. Bila kita susun jadual, kita akan pastikan pelajar boleh masuk salah satu jadual. Beberapa kursus, beberapa set yang ada. Tapi kalau masa tak boleh masuk, tak ada option lagi. Terpaksalah kami benarkan anda mengambil kursus ini pada semester yang kedua nanti. Itu option yang terakhir lah. Kalau banyak sangat orang kata dia punya cerita yang tak boleh dielakkan, tak ada terlangsung, itu je option yang terpaksa kami buat. Tapi saya harap semua pelajar boleh mengambil kursus mengikut jalan, mengikut rancangan yang telah ditetapkan. Itu bagus. Kalau time ni ambil stat. Dan untuk pelajar yang mengulang, kursus ini, saya tahu ada beberapa pelajar yang mengulang. Okey, anda boleh mengulang kalau grade ialah C minus dan ke bawah. Cek betul-betul jawab result anda C minus dan ke bawah. Anda dibenarkan untuk ulang. C minus tu dah lulus. Kalau nak ulang boleh tak? Boleh. C minus dan ke bawah. Kalau D dan E, C, D plus, okey. Kalau D dan E ni gagal kan? Yang ini wajib ulang. C plus, D plus tak wajib ulang. Nak ulang boleh. Kalau tak nak ulang pun tak apa. Tidak menjadi masalah dalam bagi kursus. Lagi cuma anda kena bersainglah dengan pelajar junior, kerana itulah tempat penuh lah, dia akan clash dengan pelajar dengan kursus anda second year, third year dan sebagainya. Jadi supaya kalau boleh elakkan anda mengulang, tapi kalau tak ada pilihan apa nak buat kan, terpaksa mengulang. Anda akan belajar perkara yang sama, tak banyak perubahan pada silibus. Tetapi kalau anda mengulang, grade yang akan dikira ialah grade yang terkini pada semester di mana anda mengulang. Tak kisahlah grade itu lagi tinggi, sama ataupun lagi rendah. Untuk mudah dia, kalau anda dapat C minus, anda ulang, tiba-tiba dapat D. Grade D itu akan dikira. Tiba-tiba dapat E itu sebab akan dikira. Itu bahaya dia. Dia akan kira pada grade yang terkini, bukan grade yang paling tinggi. Okey, jadi
pada pelajar mengulang, saya ucapkan good luck lah. Anda dah ada pengalaman, at least anda dah belajar mungkin kali kedua, dan bagi saya sepatutnya tak ada sebab untuk anda tak boleh dapat A dah bagi kursus ni, sebab anda belajar 2 kali. Kursus ni berbanding dengan pelajar-pelajar yang lain, dia hanya belajar sekali sahaja. That's why kita bagi pilihan tu, saya serahkan pada anda untuk buat keputusan. Yang berterusan, penilaian, grade dan sebagainya. Okey, saya rasa itu saja yang berkaitan dengan performa ni yang saya boleh sharekan dengan awak untuk hari ini. Performa ni anda boleh download di UKM Folio ataupun juga di grup WhatsApp yang saya baru share tadi. Okey. Okey, itu saja saya punya briefing mengenai khusus. Okey, jadi email saya seperti anda nampak, dan anda dalam grup WhatsApp ada nombor telefon saya. Anda boleh WhatsApp saya pada bila masa, boleh tanya saya apa-apa soalan pada bila-bila masa. Okey, cuma bila masa saya menjawab tu bergantung pada keadaan lah. Ada perkara saya menjawab dengan cepat. Kalau kadang-kadang ada soalan pelajar tu saya menjawab dengan pantas. Sebab saya tahu ada basic masuk. Tetapi ada syarat, ada soalan tu saya kena fikir dulu. Kena rujuk peraturan dan sebagainya, barulah saya boleh jawab. That's why saya mohon supaya anda tekan supaya anda gunakan grup WhatsApp tu. Kalau ada masalah dan sebagainya, just WhatsApp saya, maklumkan pada saya dengan kadar segeralah, supaya saya boleh ambil tindakan yang sewajarnya. Jadi saya berharap semua pelajar boleh join dalam grup WhatsApp yang saya bentuk tersebut, melalui link yang saya dah share dalam pocket dalam yang saya share dalam UKM Folio. Okey, saya rasa itu saja untuk bahagian pengenalan, lebih kurang sejam. Okey, kalau ada soalan anda boleh tanya. Kalau tak ada, kita break dulu 15 minit sebelum saya mulakan kelas topik yang pertama. Kali ini topik yang pertama iaitu pengenalan kepada kepada statistik. Okey, ada soalan ataupun boleh kita break dulu? Tak ada soalan. Tak ada. Okey, kalau tak ada kita break dulu. Sekarang jam saya pukul 12. Kita sambung balik pukul 12.15. Boleh ya? Boleh, Doktor. Terima kasih.